Menceburi bidang perniagaan bukanlah semudah disangka. Kerana itu, mahasiswa diberi pendedahan awal seperti dilakukan Universiti Melaya berteraskan konsep perniagaan berasaskan makanan, semua urusan operasi diurus penuhnya oleh pelajar. Laporannya bersama wartawan Fauzi Mazin. Food Court Village di Universiti Malaya adalah salah satu program keusahawanan di bawah Unit Keusahawanan Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya. Program ini cetusan Adia dan kerjasama oleh Persatuan Mahasiswa Terengganu Permata dan Federal Malay Holdings Sdn Bhd. Program keusahawanan ini adalah penting, sesuatu yang dirasakan oleh universiti kita lah untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar menceburkan diri dalam bidang ni di peringkat kecil-kecilan daripada peringkat universiti lagi di sini. Kerana daripada kita berikan kepada orang luar, rasa lebih ramai pelajar-pelajar yang memang berminat dalam bidang keusahawanan ini. Ujarnya lagi, Food Court Village beroperasi sejak Oktober tahun lalu dan sejak itu penglibatan mahasiswa juga memberangsangkan. Daripada 25 tapak perniagaan yang disediakan, 10 daripadanya dikendalikan sepenuhnya mereka. Konsep perniagaan itu bebas sesuai dengan Food Court Village ni. Modal mereka keluarkan masing-masing, tetapi kita menyewa dengan kadar yang paling minimal, iaitu 500 hingga 300 area itu saja. Bagi yang terlibat, pengurusan masa menjadi keutamaan mereka dalam membahagikan masa antara belajar dan berniaga. Malah ada yang sudah berhasrat untuk meneruskan perniagaan selepas tamat pengajian. Masa pembelajaran tu tak ada mengganggu pun. Asalkan kita urus dengan betul lah. Time belajar tu belajar betul-betul. Okey. Mana time niaga ni, kita akan berniaga, buat niaga je. So masalah tentang exam apa tu, masa tu boleh dibagi, cuma antara kita nak atau tak nak je. InsyaAllah saya nak kembangkan lagi aiskrim ni, mungkin akan buka dekat luar. Bukan dekat college, dekat UM je, dekat luar pun saya akan buka juga. InsyaAllah lah, dekat UU lain pun maybe akan ada jugalah lepas ni. Food Court Village ini dibuka pada setiap hari kecuali cuti umum dari jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Program keusahawanan seperti di Food Court Village ini bukan saja memberi peluang kepada mahasiswa menceburi bidang keusahawanan, malah dengan hasil yang diperolehi sedikit sebanyak mampu menampung kos pembelanjaan mereka. Muhammad Fauzi Mazin, Berita TV9.